Ini sambung kan? Kita bicara tadi menampung kos produk yang pertama tadi apa ni? Produk. Menampung produk. Yang kedua? Okey. Yang ketiga ni pula kita berbincang pasal beri maklumat. Maklumat apa nak beri? Ini masuk label. Tapi kita fikir label ini tidak proper lah. Ini sebagai pengenalan saja. Label ini dikit. Okey? Dengan pengenalan je lah ya. Label ini mana? Contohnya, apa maklumat macam ni pengacara kesilapan betul tak ni? Jadi maklumat label ini barcode semua ni kena faham. Barcode. Faham eh? Boleh. Begitu juga. Bila you nak tunjukkan you punya produk tu ada label halal, jadi inilah sebenarnya maklumat yang you kena cover supaya pelanggan faham dan pelanggan dapat membeli dan tahu produk tu ada sertifikat. Boleh? Kita tanya ini. Apa beza barcode dengan QR code? Barcode dengan QR code apa beza? Barcode balik barcode ni. Boleh. Okey, benar je. Barcode ni kacan. Dilindungi oleh kumpulan. Dan itu sebabnya di Malaysia barcode dikawal oleh FFM, Persatuan Usahawan Malaysia. Saya kena bayangkan je. Dia tak ada satu-satu. Dengan itu kan dia beriak kita lah. Kita orang beli dia semua dia beriak. Okay? Tapi QR code paling mudah percuma dan macam-macam maklumat boleh tahu itu. Ini kata dikawal oleh 3 company Amerika besar dulu dan dia nak kawal produk dia dan kemudian dijual. Kawal. Tapi QR code dia boleh tahu itu produk you nak masak macam mana apa boleh tahu kat QR code. QR code besar. Nampak ni. Faham ni? Dari depan Allah segala. Itu pasal maklumat ni penting untuk siapa nak jaga makanan. Boleh? Dia faham ni? Barcode ni kena register dengan ada satu buah, ada buah barcode. You register dengan FFM, bukan usah FFM. Dan dari situ barcode. Kemudian dia akan beritahu barcode beli. Dia sekali beli 100 barcode pun. Itu ada orang bisnes kali dia beli barcode, dia jual barcode. Tapi barcode pula, center dia pula, dia kawal pula. Bisnes ni orang bisnes ni lah. Cukup. Saya kata orang boleh tahu betul saya dia punya ini nasi macam mana semua dia baca. Barcode ni sebenarnya pasal wajib ni barcode dulu sebenarnya untuk logistik. Dia logistik. Itu pasal sebenarnya kalau barcode ni juga gunakan untuk antar negara. Kalau nak kita logistik di semua, dia pakai barcode semua. Dia boleh minta barcode semua tu dah dia boleh pakai dia. Orang dia pakai. Dah scam pun tak boleh pakai. Kita tu orang boleh scam. Yang ini international scam. Apa ni? Kalau barcode boleh tahu dari semua dah. Ya? Label macam ni. Kalau you nak barcode, dia tak ada label tak apa. Dalam buku, scan QR code tu ada instruction ni. Faham QR code? QR code pun dia ada ni semua ni. Dan maklumat mana pun dia beritahu kat QR code. Pada QR code ni, dia besar macam-macam beritahu dalam ni. Soalan? Apa maklumat yang nak kasih tahu? Itu saya. Tapi untuk packaging
modern, semua orang ni kena ada. Masa semua dah pakai sini, dah. Okey, bila saya betul tak tahu. Jadi besok kalau produk ni, tak tahu betulnya dia. Tahu ni? Dia rumah ni akan beli sebab apa, dia akan produk ni, semua orang tahu. Ada maklumat penting. Utama dia punya brand, mereka ni brand ni. Jadi, kami akan tanya you hari ni ya, belum nak jadi. Soalan dia, bila you buat brand, labeling sini, ini yang berjualan. Kopi. Sekarang brand dia besar ke kopi besar? Kan juga brand ke juga kopi? Betul tak betul? Kalau ikut undang-undang Malaysia, salah. Jangan pasal apa? Angka dah tersuat. Kalau pernah keluar kat Perintah Malaysia, dia dah keluar dah. Impun usahawan ni akan nampak trend dunia, brand lebih besar daripada yang betul. Dalam Malaysia, brand atau nama produk kena besar daripada brand. Tapi kita ketinggalan zaman. Kita akan hantar surat Perintah Malaysia dan barang ni dah sampai bagian perancang apa ni, Perintah Malaysia sama dia nak ubah dan ubah dia. Dia kata politik sekali lapor berkuasa kita boleh mampu. So dia dapat takut lagi. Okay? Tapi saya itu dunia kan, itu pasal dunia ini. Nama perusahaan syarikat mesti besar akan nama produk. Dan ikut undang-undang Malaysia pun, ini pun salah. Kemudian belajar ini. Nama produk kena jelas. Sekarang ni produk Milo, aku minum. Milo, aku minum. Kan, kau kata dia nama. Apa dia nama? Nestle ke Milo? Ingat tak? Itu kalau belajar dia nama pula. Dia nama ada sub dia nama sekali. Dia nama dia Nestle, sub dia nama dia Milo. Kena faham ni. Dia nama itu banyak produk besar dia ada sub dia nama. Itu besar kan Milo kan? Milo apa Milo? Milo kan nama produk. Produk sekali. Nama produk Milo, apa Milo? Nama dia Milo, apa Milo? Milo macam coklat tu tak? Kenapa sebenarnya? Pasal sebelum undang-undang keluar, barang dah keluar dulu. Jadi kita luar apa? Dia netasi sebelum undang-undang keluar. Di mana kena tulis minuman bercoklat. Nama coklat dia tu. Pasal bila belajar lebih, kena faham jenis-jenis. Macam condensed milk. Apa ni dengan apa ni? Kita semua kena faham condensed apa semua kena faham. Ada tersilap. Faham ni? Kita kena faham yang benda ini. InsyaAllah pasal ibu apa ni? Boleh? Okey, kita pergi yang keempat pula. Ini mustahil sekali. Memudahkan pengguna. Daripada mula kita jadi, apa produk di packing apa macam ni, memudahkan pengguna. Dalam dunia ni, perniagaan memudahkan pengguna. Orang pergi restoran sebab apa? Dia tak pandai masak. Tapi daripada masak pergi sorry pun. Kenapa? Memang pandai masak kata masak kecap. Tapi bila kena makan ikan cap, akan pergi sorry. Pasal apa? Kita mesti tahu. Mudah ke mudah. Kenapa orang pergi jahit? Pasal tak pandai jahit. Kenapa tak? Apa pun program itu kalau memudahkan pengguna. Jadi macam mana pengguna dari packaging? Contoh macam ni. Dia buat satu-satu usahakan. Kalau packing biasa tu, tak nampak produk, dia nampak produk nampak tak. Kita kualiti produk dia boleh begini. Memudahkan pengguna. Contoh dia. Packaging tu boleh terus jadi pinggan. Nampak tak ni? Dia tahu masalah dia. Okay, apa ni, orang beli produk ni untuk makan dekat apa ni, dia punya pejabat, dekat dia punya apa ni, MP semua. Tapi tak buat pinggan. Tak nampak tak? Jadi orang pejabat semua duduk-duduk tempat dia sebab tak payah buka pinggan, sebab pakai
Kamu ni memudahkan pengguna. Bentuk. Apa dia? Macam ni. Kita panggil bentuk. Yang persegi dan square box. Dua kotak-kotak kan dan banyak perhatikan ni. Ada kotak-kotak supaya memudahkan tak bercampur. Sama. Kita juga mudahkan pengguna untuk mengangkat, mengatas. Bayangkan kalau produk semua kata buku je. Tahu tak tahu. Mudah pengguna. Melalui packaging pun, you boleh arahkan pengguna. Mudahkan dia untuk memilih apa dia nak. Macam kalinya. Bagi dia tahu dah, ini 100 suami apa dia nak. Semua warna. Bila warna tahu dah. Okey, kalau kau pada baca, anak kita beli, kau beli. Dan ini yang warna hijau. Kita tahu dah dia. Mudah. Dia boleh set dah. Kita punya, apa tu, kek lapis tu, kalau warna ni, untuk ni, warna ni nak apa? Nampak tak? Mudah kamu pilih. Tu, kalau produk dia boleh. Yang ini rasa mati, yang ini kurang mati, yang ini rasa tawar, yang ini rasa manis. Boleh tak? Nampak tak? Produk sama. Warna tu. Begitu juga, bila produk tu nak bawa susah, kita gunakan ni. Satu tambahan ni, semua produk dia bawa. Nampak tak? Itu mudah kamu guna tadi. Apa berfikir diri pastikan memudahkan pengguna. InsyaAllah orang yang jauh begini. Faham ni? Ini satu kajian. Siapa sini buat pizza tadi? Pizza bukan Lazana. Okey. Orang nak buka Lazana pizza. Boleh ke? Jadi share dia jatuh sebab orang boleh sebab nak buka susah. Apa dia buat? Dia nak tambah sikit ni. Share dia meletup. Nampak tambah ni je. Dia tahu masalah pengguna, dia tambah center ke masalah pengguna. Nampak? Sebentar, kalau packaging you boleh stop problem untuk produk. Kenali keistimewaan dan kekurangan produk. Kalau boleh stop problem kekurangan produk you, insyaAllah. Nampak ni? Kita sabar itu. Nampak? Begitu juga. Orang ini suruh susah, nampak di bawah itu dia suruh. Biasa tu. Yang ini yang selalu orang terkena. Bila you beli paket kecil dalam bekas bulat tu, atas kadang-kadang sampai betul. Yang bawah tu boleh sampai tak sampai. Bila keluar tu pun habis aku semua. Macam mana solve problem dia? Kita tahu mana solve problem dia. Dia buat bekas di mana boleh buka. Nampak tak? Nampak tak dia? Selesaikan masalah pengguna. Kalau you punya packaging design tu boleh selesai masalah pengguna sekali lagi. Nampak ni? Okey. Apa tema program? Custom made. Apa dia? Custom made packaging kita tak kena custom made. Boleh? Ya. Itu kita punya demand, tapi itu sudah. Kalau misalnya kita tahu kelemahan ni. Costly lah kalau kita saja buat yang nanti yang unik. Tapi sekarang banyak apa ni design-design yang bagus sekarang. AI semua dah macam-macam dia boleh buat. Satu lagi, kita beli sambal, di tujuh kodok sambal tu. Sambal tu diikat macam tadi apa ni teh tarik tadi ke. Senang buka ke susah buka? Kadang-kadang buah tu bersambal tak makan. Ni, bisa buka ke tak? Macam ni, sambal. Kita beli sambal ni, dia buka lepas dia diikat ke tak? Senang susah buka. Dia punya kertas pun mampu. Betul tadi? Jadi, sekarang ni ada solusi dia orang buat. Macam mana? Mana? Selesai kau makan awak. Ini begitu ni, kita buka itu. Tapi bawa jalan dah. Sate boleh sana. Wah sate boleh dari mana? Tak Malaysia tu. Sate, aku dah panjang tu. Sorry. Selesai kau makan awak. Satu lagi nak pergi ke. You makan kacang goreng,
Betul tak? Kulit ni buang ke mana? Itu sebabnya uncle kalau pergi RNR, kalau anak kena beli kacang goreng, habis kita. Betul ni? Tapi jangan sobra lah. Kata kacang ni mampu betul kamu dah. Dan dia kata banyak apa berlaku RNR sekarang kalau dia beli kacang goreng. Maka dah ajar dong. Tapi dia apa? Bagi dua bekas. Itu je. Kemana itu pasal dia beli kacang goreng, kacang satu dia bagi plastik satu lagi. Betul tak ni? Maka hajar dia orang, kau pada bagi plastik untuk buang kacang. Atau tak beli sebab kereta penuh dengan duit kacang. Kenapa tak? So, Pergi anak sekarang memang bagi satu plastik. Gitu lah. Kacang goreng mari kita plastik. Susah program. Faham ni? Yang ini juga nampak. Setiap program mesti berseping dan semua. Sebabnya besok bila you design packaging you, ikut step tadi perkembangan. Untuk single serving satu packaging, untuk family serving satu packaging, untuk jamuan sekali macam kalau kita esok dapat jamuan satu punya packaging. Kau market segmen ini. Faham ni? Ini satu lagi. Nampak? Bekas nampak? Nampak tak ni? Kau tidak terus. So, kau terus. Itu sebenarnya. Boleh faham kan? Boleh buat tak ni? Kau kena tengok. You punya kawan main orang macam mana actor dia punya produk untuk solve problem kelemahan mana customer beli sebab dapat solve problem kelemahan produk itu. Boleh? Okey. Boleh ya? Kita pergi yang kelima ni, iaitu pemasaran. Ini marketing besar. Dia nak jaga nak pasarkan produk pun. Dalam pasaran you hancur. Itu pasal aku lebih suka siapa punya tu apa pun berjemaah. Cina berjemaah. Sama pakai kata Cina baik, Cina berjemaah. Siapa pernah dengar 5 teko yang kontrol ekonomi Malaysia? Ekonomi Malaysia, Malaysia. Jangan nak 5 teko. Itu macam mana? 5 teko. 5. You tahu kenapa sampai kita cakap aja kalau kita Muslim akan betul. Dia kata kami blok satu produk you mesti best habis bila. Sebab satu produk semua produk itu begitu. Kita semua. Jadi pemasaran siapa ni? Siapa sini pernah belajar marketing? Belajar marketing? Oh, Papi. Papi ke? Apa Papi tu? Betul. Produk, people, price, place. Betul tak ni, Papi? Jadi, you ada produk dah macam mana customer, people, siapa nak get you? Jadi, kita shopping, ni family, kita besar semua, itu orang kaya, orang miskin, ada apa? Lain produk untuk lain market berbeza. Tanya kan, kami buat kek. Dengar tak? Kek di Malaysia paling mahal berapa harga ni? Pernah dibuat di Malaysia paling mahal berapa harga? RM50,000. Apa? Kek. RM50,000. Kat mana? Ada seorang tu dia buat kek, dia hantar dekat Agong tu. Satu kek ni. Bukan aku, masih aku. Ini mati apa ni? Ada tadi punya ni. Yang Apa itu lah? lebih dari satu kek ni. Maka pasal paket itu besar. Kalau paket katalah orang akan lihat
tahu ni. Faham ni? Nampak makin. Ada juga. Nampak miskin. Kadang-kadang ke kampung. Mau makin, bawa harga dia tak. Faham ni? Itu bahasa kata ni. Price, itulah. Ada. Please. Dia kedua ni. Atau Pak Susah kata nak kawasan saya itu mungkin mahal. Mahal tadi. Nampak? Tapi sebenarnya, kita beritahu ini, siapa belajar 4P pemasaran adalah orang yang ketinggalan zaman. Ini bukan 4P dia. Aku pun kita zaman nak belajar 4P dulu. Sekarang ni, saya tengok sekarang ni ada 7P. Bukan 4P. Aku tidak hidup dengan ini. Asas pemasaran ni 3P ni. Okey? Kemudian lanjut. Please. Saya ikut marketing sekarang ni. Mau proses, you tak ada proses. Sekarang ni proses itu, proses punya macam proses. Untuk pilih proses. Nampak? Pasal apa? Line marketing. Untuk itu ni contoh sekali, kalau import itu sini, market paling bagus sekali masa branding, masa apa tak? Itu, kita jualan. Siapa tahu TikTok ni, teknologi tahu ni. Mau tahu di Batam Sudan ke bukan? Apa? Aku pernah sedih. Buka internet, satu menteri kita berlaku banjir tangan dulu. Jangan risau. Kita ada bantuan makanan dari teknologi terbaru di dunia. Sedih apa? Kenapa? Cerita ni bukan terbaru. Cerita ni ada teknologi perang dunia pertama. Kita ada cerita tak? Kita ni terbaru. Kita itu faham. Okay? Proses. Promotion. Masuklah marketing sekali. Dulu promotion tak ada betul tak? Saya promotion sekali. Beli satu, beli dua, beli tiga, dapat satu pula hadiah. Beli 10. Lagi draw. Dapat lagi draw. Dapat pula kad. Nampak tak? Ya? Report, kita lihat. Physical environment, alam sekitar. Siapa sekali, semua dah. Nampak tak? Mereka faham. Kenapa? Sekarang ni, orang tengok kaki itu kalau dia apa ni, berapa menit, tidak menyebabkan ada foto sekitar semua, orang beli produk. Nampak tak? Dan yang ketujuh tu, barulah produk kita. Nampak ni? Kita dah faham sekali, baru set produk kita. Dalam POP ni, ada situlah kita akan set orang ini. Itu betul orang sebenarnya. Faham tak? Ini begini ni. Masuk dalam proses yang Barulah semua ni sebenarnya dalam packaging. Faham ni? Itu pasal packaging cover the whole aspect marketing. Daripada packaging tu boleh jual produk ni lah. Pasal apa? You cover semua topik ni. Faham itu pasal apa? Tahu ni packaging itu pasal seorang jual packaging ni. Betul. Aku nak kau sebagai pasal apa? Aku belajar hidup ni satu kali. Ni semua packaging semua dah. Nampak tak? Kalau you master packaging ni, semua marketing ni dah cover semua. Contohnya, apa ni? People. Kalau katalah packaging itu China cukup apa? Warna merah. Packaging warna merah. Nampak tak? Jadi packaging semua dah cover semua aspek packaging apa ni. Soalnya tadi, kamu ini, anak ini faham packaging. Kamu ni, marketing macam mana? Packaging cover semua aspek orang. Soalnya,
Saya Bermakna anda kata satu produk tu dia macam biasa je, nak kata dia terlalu sedap biasa je, tapi bila dia punya packaging dia memang dahsyat, bermakna packaging dia akan on top lah daripada rasa dia. Pasal bila cerita rasa ni, ramai nyata. Rasa seperti mak saya 10 tahun sudah, memang sedap ke tak? Sedap. Kalau dia tak sedap dekat saya. Ini akhirnya, apa rasa? Rasa sebenarnya itu satu khusus sensory evaluation. Di mana kita rasa ni dididik. Mak kita masak memang sedap sebab pada kecil kita makan masa mak kita kan. Bila akhir kahwin pula, isteri saya hari-hari makan nasi, isteri saya punya, isteri saya pun sedap lah. Nampak tak ni? Dididik. Malaysia dulu, orang Melayu tak makan cheese sekarang ni. Sekarang ni dah dididik makan cheese, sampai peringkat air pun tahu cheese. Nampak tak? Masih tak buat, kita pun dididik. Ramli burger lah. Orang yang pandai mendidik dekat orang Melayu makan burger. Kali jadikan produk itu didik orang Malaysia makan produk itu. Asik. Kalau masa ini, pasal dia dekat kita ni boleh dididik. Itu siapa nak belajar besok, kita pasal sensory evaluation. Macam mana menerima orang produk kita. Tak seperti rasa mak kita, rasa bapa kita, rasa orang ramai. Pasal lagi ni? Tak ada? Oh, lokasi contohnya, pemungkusan untuk orang besar-besar, pemungkusan kita cantik pula, harga mahal kan? Kalau orang biasa kampung tu akan pemungkusan cantik pula. Ni kira? Mana? Pemungkusan kampung semua ni? Yalah, yang untuk base tadi. Boleh? Apa dia macam kata kan? Okey, itu pun harga kita special dia punya yang ada duit boleh beli. Walaupun harga tu mahal. Tapi kalau tengok kampung, packing tu mahal semua orang beli kan beli produk. Tapi kalau kata lah orang pakai hadiah, tengok packing dia lebih mahal. Nampak? Cantik tu pada nampak orang ni. Tak lagi ya? Faham masalah ini? Dia packaging kamu semua sekali. Itu sebabnya ada video ni. Coca-Cola ni. Packaging ni. Tahu tak? Botol Coca-Cola ni, packaging design ni dipatenkan orang negeri. Antara negeri. Uncle pernah kerja kilang Asia ini buat Coca-Cola. Kau pernah tengok macam mana Coca-Cola tu? Tapi kita sikit kan kualiti Coca-Cola. Macam mana dia boleh maintain kualiti dia daripada dulu sampai sekarang dan orang tak tahu persegi. Nampak? Ini kelemahan. Ini supaya faham. Jadi ini berbeza. Ini pun strawberry pun dipatent kamu kan. Buat review. Kepada packaging pandai untuk pemasaran. Itu mereka pemasaran. Kau pernah tengok tak? Coca-Cola dah ada nama orang. Nama orang. Boleh tak? Macam mana dia gunakan packaging untuk tarik orang nama-nama dia itu. Apa? Dan packaging pun boleh meningkatkan atau menurunkan sel orang. Contoh orang ni. Semua tahu betul visual. Semua pakai tadi betul. Siapa katanya? Siapa tahu berapa besar di lubang? Kecil je. Kecil kan? Okey. Ada satu syarikat, kalau nama syarikat dia, pada tahun tu, dia besarkan lubang. Sel dia naik 30%. Apa? Orang sama-sama ke? Habis. 30% naik. Dia buat. Oh ini, itu kata packaging kebaikan pemasaran kita. Itu saya ni 30% naik. Kau juga naik 30%. Macam ni kenapa? Mudah kan? Kalau ikat pasar besar ni, nampak tak?
Sekarang pasal faham cara ini. Nak jual produk pasal. Okey. Jadi, sekali lagi kita pergi topik yang ke ni. Ni tentang dia. Supaya kita pasalkan kita kenalkan produk. Macam mana orang nak kenal produk. What's your brand? Angkat tanya, apa brand? Jenama, apa jenama? Apa jenama? Orang kenal. Apa orang kenal? Susah. Susah kenal. Nama apa? Jenama. Jadi, aku buat satu video ni. Video ni aku buat untuk share apa dia marketing konsep yang termasuk jenama. Okey, boleh? Kalau tidak benar kan lah. Boleh ni. Lepas tu dia, itu dia. Cara marketing. Advertising, that's one. This is brand. Ini customer feedback. Ini di mana supply? Apa tadi? Ini halangan masuk market. Apa ya? Faham tak? Jadi, ini dia sebenarnya. Professional kita dekat tujuan MA dia untuk marketing. Kamu jumpa perempuan kat parti comel, kemudian kita pergi direct angkat kayu, kahwin angkat. Ini kita panggil direct marketing. Yang kedua, kita pergi parti tu, nampak perempuan comel tu, tak jumpa pun. Kawan angkat beritahu, uji kayu, kahwin angkat. That is advertising. Dan yang ini bagus. Angkat masuk je, dah jadi apa ke? Kahwin saya ke? That is branding. Faham ni? Faham ni? Yang ketiga pula, jumpa dia, angkat kayu, kahwin saya, pergi tanpa angkat. Itu bermakna customer feedback. Dan untuk begitu, kahwin saya, tapi dikenalkan pula suami dia angkat. Bermakna itu adalah demand supply. Yang ini pula, aku baru jumpa dia, suruh kahwin aku, mesti akan sampai. Oh, basic cerita bos. Kalau tadi, kalau faham konsep ni, insyaAllah itu. Faham konsep ini? Jadi bila nak buat marketing, bila nak buat aplikasi, bila nak buat branding, bila nak tengok video pertama, demand supply, dan bila nak bermasuk. Faham? 6 topik untuk marketing ini kena faham. Faham ni? Lihat kita ini. Pasal apa? Bila you buat produk kat supermarket itu, customer akan beri masa 8 saat. Dia sedih. Katalah produk itu untuk satu tidak menarik pelanggan dalam saat akan lama lah produk itu yang produk lain. Nampak kan? Nampak? Pasal dalam market ni macam-macam produk nampak sama. Tidak? Nampak? Jadi nampak sama, betul tak? Sama dia pilih mana? Tidak? You ubah sikit saja, apa itu orang nampak tak? Jadi macam contoh you ubah dia ni, nampak tak? Berbeza tak semua lain? You ubah, begitu satu cukup.
Jangan ikut orang hidup yang ini. Faham sini?